Apa makanan yang kalau boleh perlu dielakkan kepada pasien-pasien yang mempunyai masalah cyst, fibroid dan sebagainya. So Prof, ni ada pasien saya tanya ni, dia ada masalah cyst pada peranakan. So apa makanan yang kalau boleh perlu dielakkan kepada pasien-pasien yang mempunyai masalah cyst, fibroid dan sebagainya. Minta Prof komen sikit. Dia macam ni diet, okey, kalau misalnya cyst ke dan sebagainya itu, dari segi diet yang spesifik sebenarnya tidak ada begitu sangat. Dari segi diet, kita hanya fokus kepada diet kualiti. Yang penting yang pertama sekali adalah diet kualiti. Bila diet kualiti kat situ sebenarnya dia akan kontrol lah dia punya lemak. Lemak jangan berlebihan. Buah dan sayur kena cukup. Untuk orang yang ada cyst, fibroid tadi tu, kalau orang tu ada mempunyai body weight yang tinggi ataupun berlebihan, dekat situ dia perlu kurangkan ataupun dia perlu turunkan dia punya berat badan. Tapi nak kata specifically untuk dia punya cyst dan fibroid tadi tu adalah diet kualiti. Harap menjawablah soalan kepada Puan Umi Aida berkenaan macam mana cara pemakanan untuk kecutkan cyst, fibroid dan sebagainya lah, termasuk kanser.